Sebenarnya bukan isu sistem peperiksaan itu, tetapi isu untuk tidak mengambil bahasa Melayu sebagai satu subjek. Itulah yang menjadi permasalahannya sehingga kita terpaksa berjumpa dan berbincang apabila mereka yang jadi pendukung kuat dan pendukung utama sistem peperiksaan UEC ini merasakan mereka lebih baik daripada sistem ataupun kerangka pendidikan nasional yang ada pada hari ini. Yang lebih melihat kepada seolah-olah macam negara yang terpaksa ikut apa yang mereka nak berbanding dengan mereka yang kena ikut perlembagaan persekutuannya, mengikut akta pendidikannya, mengikut akta bahasa kebangsaannya, dan seperti apa yang dibuat oleh semua sekolah, bukan saja sekolah menengah kebangsaan, sistem sekolah vernacular yang ada di Malaysia pada hari ini, yang memang kita iktiraf diabsahkan kewujudannya serta diterima boleh diguna pakai untuk berhadapan atau mengambil peperiksaan national centralized examination seperti SPM dan STPM. Itu yang sebenarnya jadi persoalan pada hari ini, menunjukkan bahawa persoalan yang kita kena tanya pada mereka yang mendukung UEC, apa yang kurangnya dengan sistem peperiksaan yang ada pada hari ini? Apa yang tak betulnya dengan kerangka pendidikan kebangsaan yang ada pada hari ini? Apa yang tak betulnya dengan peperiksaan SPM dan apa yang tak betulnya dengan peperiksaan STPM? Jadi persoalan tu kita kena lontarkan semula pada mereka supaya mereka jawab, rather than kita di sini berbincang tentang kenapa dan beritahu dengan, dah beritahu dengan jelas dah pun. UEC ni kerajaan boleh iktiraf, ada masalah dengan syarat kredit dalam bahasa Melayu dan juga kredit dalam peperiksaan ziarah. Pada masa yang sama perlu ditekankan tentang lebihan masa dan juga penghayatan ikut kurikulum nasional seperti yang sekolah-sekolah lakukan. Tapi hari ini mereka masih berkeras, mungkin kerana ego, mungkin kerana kiasu ni, mungkin mereka rasakan mereka lebih baik daripada yang lain-lain. Sebab itu mereka tak nak ikut apa yang disarankan oleh kerajaan, tak nak perpandukan kepada kerangka pendidikan nasional, dan mereka rasakan bahawa kerajaan yang terpaksa ikut mereka. Soalan yang saya nak lontarkan pada malam ini adalah apa yang tak betul dan apa yang silapnya dengan sistem falsafah pendidikan negara yang pada hari ini. Seolah-olah macam kita pula yang terpaksa ikut mereka.